Inilah Aiden crossbody bag in black. Material dia adalah pebble leather. Sangat-sangat cantik. Biasa ada stamp logo dekat sini. Datangkan dengan long strap. Boleh sahaja remove. Dia punya hardware dia adalah gunmetal. Bahagian dalam dan basi ada satu poket. Yang ni basi bag ni dia boleh masuk. Sebab ni bag jejaka tau. Dia macam bag jejaka tapi version dia macam phone crossbody bag. Phone crossbody bag untuk jejaka lah basi. Selalu kan perempuan saja kan. So ni kalau masuk handphone boleh masuk dalam 3 ke 4 phone kalau handphone sahaja. Tapi bergantung pada ketebalan cover lah. Okey, kalau tebal sangat tak boleh masuk banyak lah. Kalau macam tak tebal boleh masuk lebih sikit lah besti. And then kalau masuk dengan wallet lelaki, nampak tak ada lagi ruang nak masuk lip balm ke lipstick ke ataupun lipstick ni kalau perempuan lah. Perempuan pakai lipstick lah. Kalau lelaki maybe lip balm lah kan. And then nak masuk kunci-kunci kan. Boleh sahaja besti, nampak tak. And then kita try pakai dia. Strap dia biasa boleh adjust dia lagi. Yang ni strap dia bukan jenis yang terlalu lebar tau. Okey, dia macam selesa lah je. Senang saja besar dia. Okey, nampak tak cantik? Dia bag lelaki tapi kalau macam girls nak pakai pun boleh. Kalau macam girls tu feeling simple-simple kan. Boleh juga pakai dengan ni, sangat-sangat cantik. It's a very nice bag, ringan, simple, nak pakai daily pergi jalan, nak buat hadiah pun boleh, nak buat hantaran ke, nak reward diri sendiri pun cantik ya besi. Yang ni kita ada lagi stok besi, sementara stok masih ada. Kepada besi yang mana berminat bolehlah grab sekarang dekat shop kita.